Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi alhamdulillah lah perusahaan duduk di Kampung Lori lah. Kampung Lori panggil kat rumah perusahaan diri dah. Lepas tu segi hari ni panggil ada lah. Panggil majlis buka puasa di Kampung Lori, Masjid Nurul Islam Lori dah. Lepas tu nak kata suasana sini memang molek lah. Lepas tu sejak duk panggil biga sungai dah. Oh, lepas tu molek. Lepas tu ni atau biga-biga ni ada talikan. Lepas tu sungai lah ni atau orang pun hari ni pakat sokang lah, pakat wak lah, wak ide, wak apa. Tagi lah insya-Allah kita tengok suasana lemo kawasan mari pak kawasan di Kampung Lori kita dah. Dia kata tengok ide lah kita dah. Oh, banyak ni. Ide dah. Lepas tu tengok lemo-lemo di sipel ke apa tu. Banyak pula ide juga lah. Ni, dia boleh nak atau wi hok wallet suit ni duduk bigan ni. Best. Biar ni molek ni. View wangi. View tu boleh tengok fau, boleh tengok sungai be. Oh, molek lah. Dia dak rasa mari pun lagi, boleh marilah. Ni atau sok umur buku sok nak tahu. Tapi demo banyak ke demo pilih duk tani ni. Buat VIP dah ada tapi jom pergi mari dulu, dak dulu boleh dah. Tapi view molek ah. Lepas tu view sejak laki molek kan. Ni. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih hari ini Allah Subhanahu Wa Taala dah utuh je. Parang lebat dah. Hari bapak kami kita doa, mana orang nak buat tu dah. Boleh jadi Tuhan makbul. Boleh jadi tak pasal. Jadi dia hari ni ramai lah. Dia hari ni ramai dah. Apa boleh dia? Dengan 90, kat 90. 90 dah. Jadi tugas Rabek Sah ni duduk lah ni tugas gua nak buat apa tu dah. Kalau orang minta tolong nano, insya-Allah kita. Kata 3 orang ni lah supaya kita ada. Ya, ni 3 orang ni bakal tolong dah. Bakal tolong. Rematkan. Kita rematkan dah. Ide dia mau buat dah. Ide dia mau buat batu segi hananok dah kita. Tu. Kalau kita nak mati umur panjang insya-Allah. Insya-Allah. Pandai orang nolong dah. Oh, 3 orang ni. Tolong mari. Tolong mari. Dia buat piano lagi. Buat ni boleh main tu kita tolong buat lah. Tolong buat dah. Ya. Oh, ada lah apa hari ni? Akak eh. Akak. Oh, ada lah hak rumah ni. Oh, jadi tengok ni. Oh, apa ide? Apa ide hari ni? Wah, ide. Oh, ding. Gua nak hari ni kosong ku apa? Kone 27 hari ni lah. 27 ah. Oh, lepas tu apa ide hari ni? 50 ide dah. 50 ide dah. Simbang mana dik? Simbang mana dik? Balasah kedai. Betul? Balasah wala. Ada ni. Kasung dah kat dah. Kasung. Tapi faktor pun ramah apa? Ya, Oh, jadi tengok suasana ni dah yang molek dah. Biar sungai tak. Oh, sejik orang apa tu. Suasana sini molek lah ni nampak sejik molek dah. Lepas tu dah motok panggil masa lah ni pukul 5.30 lah. Orang kampung buat ide apa kata lata molek lah. Lepas tu ada tugas berhasil berapa tu. Bakat tolong sikit-sikit. Wah. Banyak pemuda. Sini pak tugas ke apa sini? Apa? Sini pak tugas ke apa ini? Tengok. Abatu, batu dah. Oh ni pemuda lah. Abatu panjang. Oh ni atau pemuda lah. Pemuda. Pemuda lah. Oh ya tip dia. Dua hari. Panggil ni nyata lah. Panggil ambil. Kalau ambil air ni kita tak meja dah selesai dah. Kita selesai. Pemuda jangan. Bakat tolong. Sekarang lah ni memang bakat panggil dah. Tengok. Hai, beli je. Molek ni. Ini molek pemuda yang ada. Jadi alhamdulillah segi orang Kampung Lori dan juga tim atau Kotak tu bila dan juga ahli awak kuasa masjid dah. Pakat terima kasihlah semua orang mari live ke puasa hari ni dan juga panggil segi lah ahli jawatan kuasa masjid dan juga pemuda lah pakat tolong pakat buat boleh bagi dia di cubit molek lah hari ni lah dengan suasana Kampung Lori hidup biar sungai lah. Lepas tu dia kata nak hang pun buat pen juga lah. Panggil dah pakat tolong dah kira segi pacak mutu dan juga mana-mana lah. Jadi ramai molek. Ni panggil buka puasa di Kampung Lori tahun ini lebih. Terima kasih belakang.